Hello, welcome back to Janganlah Marah. Untuk episod kali ni, kita nak main game Betul ke Tidak, lelaki versus perempuan. Okay, sebelum kita mulakan game, kita nak introduce dua orang ni. Kita start dengan brother yang ni lah. Dia apa? Wadah. Okay, saya Amir. Single ke tak? Tak. Tak single? Ya, tak single. Kerja sebagai? Dia jual jagung? Yes. Saya Lisa. Single ke tak? Saya single mother. Yes. Kerja sebagai? Barista. Barista. Okay, hi guys. I Sarah and I Taken. I again lah. I again nama? Nama Sarah. Oh, Sarah. So saya tak single. And saya bekerja sebagai bekerja sebagai apa? Kita dah tukar kerja, iaitu Yao. Kerja Yao? Ya. Oh. Boleh dapat aiskrim. Yogurt. Nice. Okay. I not again. Not I again. first time. Bila I first time, I perkenalkan diri I lah. Nama I Awang Fikri. Boleh panggil I Awang. Awang. I sebagai freelance lah. Tak nak manggu, freelance. Tanah. Jagung. Tadi jagung. Ni apa? Jagung. Jagung enggak? Ke durian? Pisang. Bendi. Yeah. Bendi. Single ke tak? Baru lepas single. Ya Allah, Baru sedihnya. lepas. Macam tu lah dia. Duda. Janda sini. Dia sudah. Ngam. Okay. Okay, tanpa membuang-buangkan masa kita hari ni, korang boleh enjoy Maggi yang kita sediakan. Maggi Janganlah Marah ni. Jadi bila korang makan, korang jangan marah, okay? Okay, boleh. Awang, sebelum tu minta tolong Awang Fikri. Saya. Okay, tolong baca doa habis. Allah dah makan. Astaghfirullahalazim. Jangan buat kau yang ni. Kau balik pergi dulu. Korang kan? Tak boleh lagi ya? Baca dah. Boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Soalan pertama. Bagi tahu makan lu. Kau makan. Okey. Okay, jangan satu line. Asal Maggi ni macam pedas pula Soalan Relax. Soalan pertama. Lelaki memang malas effort bila dah dapat perempuan yang dia nak. Betul. Tidak. Push. Kenapa salah? Pergi mampus dengan salah korang. Sebab kita lepas kita dapat tu, Yes. kita dah tahu dah. Kita dah tahu itu tanggungjawab kita. Yes. Fokus dekat tanggungjawab, bukan sebab sebatas effort. Kalau Itu tanggungjawab perempuan tak ada janda. Tak? Duda. I tak duda. I tak duda. Dia jangan main-main janda. Kenapa, Matt? Dia bukan tak ada effort. Dia cuma bila kita dah dapat perempuan tu, kita fikir masa depan. Nak halalkan dia. Kalau tak analkan. Alamak. Kalau tarik. Kita pula loan Itu kereta. tak menyabar. Loan kereta. Buat macam loan kereta pula. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Lelaki ni mula-mula je 2-3 bulan, 4-5 bulan dah. Lepas tu effort tu gone. Mana Kau tahu? ada? Siapa cakap? Siapa cakap? Aku cakap. Alamak. Alamak. Fitnah, baik. Wahai perempuan di komen, sila komen betul apa kita cakap. Hey, tidak sedemikian rupa tau. Aku ni, aku dah try 2 tahun tau. Effort aku 2 tahun. Tak, 2 tahun je tak cukup. Dah diam. Okay, Habis tu takkan 9 tahun. Tak, enggak tu. Loan kereta ke apa? Kereta kan? Loan kereta. Alamak. Pedih ni aku lempang lagi kan. Tak tahu. Perempuan memang banyak simpan option. Betul ke tidak? Yes. Salah. Itu sangat betul. Ya. Dia tinggal satu. Dia ingat yang satu lagi nak datang. Perempuan jadi janda sebab lelaki juga. Kau faham tu? Tapi banyak option. Dia kalau lelaki mati, salah lelaki. Dah kau nak mati. Korang yang banyak option sebenarnya. Salah kau perempuan. Ya ke? Yes. Tak single kan? Aku banyak option. Boyfriend dia banyak option. Dia banyak option. Saya tak banyak option kan. Diorang ni gila ni. Option orang apa? Pendon. Kau bayar lah. Dia macam ni tau. Isnin yang lain, Selasa lain. Itu korang. Sebab tu lelaki. Sebab tu lelaki boleh kahwin 4 je. Dia banyak option. 4 je. Ini 5 hari seminggu. Nak cermin tak? Nak cermin? Boleh? Cakap dengan dia sendiri. Tak. Perempuan suka perhatian daripada lelaki lain walaupun sudah bercinta. Betul ke tidak? Kau dah faham? Bila dah? Upah Bila dah? Dia nervous dengan soalan. Nervous.
Nervous ke? Tak. Cik Lisa? Tak. Kau ni janganlah risau. Ada urusan personal ke? Cik. Tu tu. Kenapa boleh jadi macam tu? Ada. Kenapa? Sebab tu punca janda. Kita buka, kita open sini lah. Cerita sini habis sini, okey? Cerita sini habis sini. Janji. Janda ni. Janji. Sebab laki juga janda. Kenapa? Kalau duda pun sebab perempuan juga kan duda kan? Tak? Kau duda tak? No. Tadi kau cakap duda. Macam tahu je hal janda? Tak? Duda? Tak apa soalan dia tadi. Nampak tak? Tak fokus. Perempuan lagi suka perhatian daripada lelaki lain walaupun dah bercinta. Oh, minta perhatian. Betul. Minta perhatian. Sebab tu dia janda sebab dia nak minta perhatian. Kak, janda boleh je minta perhatian lelaki lain. Sorry, lelaki orang pun nak. Lagi. Kau ni jangan turun kat sini, kat sini. Bodoh. Kita nak makan kau juga. Macam tentang video. Tapi perempuan kalau dia bosan, dia tak akan cari lelaki lain. Ya, betul? Betul ke ni? Takkan cari perempuan lain? Dia takkan. Dia akan tunggu lelaki tu. Mana ada? Kalau dia bosan, baik dia pergi kerja. Dia Hilang fokus batu kerja. ke? Itu lah tu. Kalau tak apa komplain. Effort. Effort lelaki memang zero. Sorry to say. Tak, mula-mula je. Lama-lama hampir tu. Tapi boleh tak kalau aku nak percaya dengan kata-kata dia? Nampak. Kau tengoklah, dia tak kahwin lagi lepas janda. Balik menunggu. Lelaki lagi pentingkan rupa daripada personality. Tidak. Salah. Kami bukan rupa, kami body lah. Nampak. Bukan. Astagfirullahalazim. Bukan. Nampak? Bukan. Dia kalau boleh dari atas sampai bawah dia nak yang sempurna. Macam mana sempurna? Banyak sekarang orang akan cakap, oh, lelaki ni akan pilih rupa. Kita orang pilih agama. So sebab tu perempuan tak akan pilih rupa, dia akan pilih lelaki ada duit. Butuh agama. Pilih agama. Ya, pandai masak. Ciri-ciri perempuan idaman. Yang pandai masak, pandai jaga suami. Itu pun dah cukup. Muka tolak tepi. Betul. Muka kita boleh jaga. Ya. Seburuk-buruk dia kalau dengan kita dia akan cantik juga. Betul. Tiba masanya. Tak ada. Dia akan cantik dengan orang yang tepat. Betul. Macam mana feedback korang? Korang ni kan, Jangan menidakkan benda tak ada. itu. Masalahnya lelaki, kalau korang tengok banyak-banyak lelaki kat luar sana, diorang akan pilih perempuan yang ada rupa. Banyak lelaki lah, bukan orang. Pilih rupa, pilih body perempuan. Kau boleh tak? Macam korang cakap tadi. Nanti remind balik tu. Sedari sikit. Lelaki ni memang kalau perempuan ni muka macam kau pun orang boleh terima. Kau pun sama orang boleh terima. Boleh nak tengok sikit muka kau. Tu nak kat depan kamera. Tu banyak. Ini kali dia punya. Move on. Perempuan lagi pentingkan duit. Betul ke tidak? Betul. Ini memang orang tak boleh cakap salah. Ini sangat-sangat betul. Perempuan memang suka dengan duit. Kalau kau cakap betul. Sorry, janda dependent. Kenapa perempuan boleh hidup susah dengan lelaki tu daripada daripada 0 until Z? Lepas tu lelaki dah senang. Dah senang lelaki cari perempuan lain. Yang itu ada 1/10 je. Ya, betul. Tak ada. Semua 10. Semua lelaki. Tak adanya kalau tak. Semua lelaki kan? Semua lelaki. Saya cakap tu je. Dapat, dia tak boleh dependent tak. So, move on. Tak ada. Ada apa? Ada nak bantah? Bantah tu, tolong bantah. Diam. Tolong bantah je. Aku tengah pedas. Dapat. Kita orang tengah pedang pun kita orang boleh lagi. Perempuan memang power. Nampak. Move on. 2 kali baru. Betul-betul tak ada air ke ya Allah? Perempuan lagi memilih dalam dating. Betul ke salah? Perempuan lebih memilih dalam dating. Dalam dating. Maksudnya kan, bila perempuan ni dia nak dating orang, dia memilih. Dia nak bawa. Betul lah. Betul ke salah? Dia memilih tempat, memilih orang, memilih. Dah tu kalau kita orang memilih kau, dating lah dengan kau bodoh. Memilih tempat, memilih. Sekarang ni memilih dating. Faham tak? Nenek. Itulah kau. Paksa memilih. Nampak? Tak ada. Bahasa Inggeris. Cakap bahasa Inggeris. Cakap tolong. Bahasa India sekarang cakap. Kita nak dating dengan orang. Okey. Ya. India. Nak peringgit tu je kau. Bapak lah, tak rawat. Cakap bahasa Inggeris. Indo. Okay. Ya, gini abang. Iya. Iya dong, gini. Oh, goblok. Buset. Ya, gini. Ya. Gini. Okey. Ngobrol. Okay. Kalau kita Ya. milihnya Ya. sama Sabar, nyanyi tu sabar sikit. okay. Kitanya memilih Tak payah
Memilih laki tu dalam Endon apa? Cowok. Kalau kitanya memilih cowok tu sudah jadi pacar kita. Ya. Kita pilihnya dia. Keluarnya bersama dia. Tak sikit. Oh, begitu aja. Begitu. Oh, begitu. Si. Apa kau ni? Apa benda kau ni? Salah. Aku tak faham kau ni kayak kaki tau. Kau ni meminta. Lelaki suka luar perasaan sebenarnya. Betul ke tidak? Betul. Ya. Dah betul tu explain lah. Betul. Kau daripada tadi tau. Silakan. Okay, explanation daripada anda. Tolong Kenapa Chairman. betul? Kau Camin bilang tolong. dengan dia tadi. Kenapa? Chairman, lama Chairman. Lelaki ni apa soalan tadi? Dia memang nak meluar. Betul. Lelaki memang nak meluar, tapi dia tak pandai nak meluar. Kenapa pula? Tak, kau jangan. Sebab lelaki dia Kau selesai apa dia cakap? Dia duduk boleh tak? Jangan tekan-tekan. Soalan ni macam ni. Kan, lelaki Dia jawapan susah luar perasaan sebenarnya. susah luar perasaan. Lelaki ni susah ke tak nak luahkan perasaan dia kat girlfriend dia? Aku dengar tadi Suka Suka ke tak? Dia suka tapi Dia susah. susah. Dia nak meluar. Bukan ni. Sabar. Dia nak meluar. Dia nak meluar. Tapi dia takut. Kau diam je lah. Okay guys, sebenarnya lelaki ni dia bukan tak nak meluar. Okay. Dia jenis lelaki ni jenis yang suka silent treatment. Bukan. Dia diam. Kan. Pak sini dia sebenarnya. Dia tak nak nampak lemah. Bukan, dia sebenarnya tak ada peluang. Kadang-kadang Kenapa tak ada tu peluang? kadang-kadang tu okey ni cerita saya kan. Okey. Berlaku pada cerita. Kau macam mana cerita? ini berlaku pada bulan 12. Wow, ingat lagi. Time tu saya tengah shoot. Lepas tu saya kena meeting dengan dia. siapa? Dengan siapa? Dengan ex saya tu lah. Meeting dengan dia? Ya, saya ada meeting Meeting apa ni? Meeting apa? Meeting. Kita kerja. kita orang bercinta sambil bekerja. Tak bagus. yang tak betul. Tak ada. Nawai tu. Nawai. Niat tu tak ada. Niat tu penting. Kau nampak? Kawan kau pun bising. Baguslah kawan kau ni. Bagus. Sambung je. Aku backup kau kot. Sambung cerita. Sambung lah. Niat dia tak bagus. Awak kau sekarang dulu kerja sama tu. Tak, niat kau. Sambung lah. Bulan 12. Okey, bulan 12. Aku lah kau ni kan. Mau cakap sekarang. Dia tak ada peluang nak macam ni lah. Nak meluar. Baru nak meluar tiba-tiba dah kena judge. Tak habis lagi Ya. cerita tau. Macam inilah contohnya. Betul. Kita nak bercakap. Okay, Max ni. Tak habis lagi Max ni. kita. Dah. Guys, dengar ni Lelaki ni dia nak meluar. Lepas tu kita tanya, you kenapa ni? Kenapa you bad mood ni? Tak ada apa-apa lah. Dia tadi memang kau lah yang macam ni. Tak ada apa lah. Geramnya lah. Aku cakap aku tak habis lagi cerita. Baru pembukaannya bulan 12. Dia tak masuk lagi dalam. Cerita lah. Cerita. Lepas tu kan memang lelaki macam ni lah. Dia rasa macam Nasib lelaki. ya, nasib Siapa seorang jadi lelaki. lelaki? Jadi pondek. Kunsa. Ada dua. Move on. Kau ingat Tuhan. Perempuan lagi banyak drama dalam relationship. Betul ke tidak? Betul lah tu. Betul lah. Betul lah. Drama kita orang ni contoh kalau perempuan ni Filipin. Drama? You I sakit I craving. Kalau korang tak layan kau kena maki lah. Itu satu itu. Ya, dia tak Kalau crave lah. tertidur. Tak. Itu kalau Kau diam. tertidur memang. Correct. Tak Satu lah crave drama tu kena lah tempat dia. Orang Ah. tengah meeting ke, orang tengah busy ke, awak janganlah. Orang tengah drama. penat ke. Masuk PDP nak kena tunggu korang time tak busy lah. Keluar. Habis tu tak prepare je awak nak macam tu. Tak masuk. Kita orang bukan Habis tu setiap hari nak kalau drama. busy dia orang Filipin. Oh, cuba kalau korang yang drama. Kita orang melayan je. Salah, tak ada Siapa drama. cakap kita orang berdrama? You pergilah minum my swam. Tak, you pergilah dengar. Korang you pergilah punya Iswa letak ni apa hot pad. Hot pad. Lepas tu kita orang kena buat apa? Tu nak kena buat. Macam ni. Tiba-tiba hantar coklat ke. Makanan ke tiba-tiba datang rumah. Appreciate sikit. Sorry. Hot pad kita apa boleh beli sendiri. Kau ni macam dah mahal sangat. Itu dah yang itu tengok dia dah dibelikan benda tu yang dia cakap. Tak bersyukur je. Sebab tu aku cakap perempuan drama. Betul aku cakap tadi. Kau nak cakap apa lagi? Sebab tu aku cakap kalau period pain. Tiba-tiba awet kau merajuk. Drama ni tiba-tiba kan. Tak ada salah apa-apa. Tapi cuba rajuk pun bagilah yang Tapi kalau pilih- make sense pilih sikit. masalah penting tak? Penting. Tapi kita orang nak coklat. Kita orang nak coklat. Okey. Guys, okey. betul tak perempuan dekat luar sana? Lelaki kalau perempuan period pain dia nak tak payah nak cakap you I nak coklat tak nak. So lelaki sekarang Cakap-cakap sekarang ni aku nak bagi tahu kau kalau kau dah awet I nak coklat. tak bagi juga. tahu-tahu tunggu seminggu baru period dah habis baru bagi coklat. Bodoh. Takkan orang tengah meeting. Dah kau kena. Balik Takkanlah nak macam. Balik daripada meeting boleh. Awam. Yelah balik dah. Lepas tu jadi cakap tak apalah tak nak dah lambat. Awam. 2 bulan dulu baru period. Tak ada. Tak nak lah. Itu tak special bro. Itu tak special lah. Lama kita nak you I dekat ting tau. You Dapat datang tak tiba. bunga?
Monopos awal lah. Monopos awal lah. Ya lah macam ni punya hal. Perempuan period sebulan sekali. Period Tapi setiap bulan kan. memanglah setiap bulan. So korang kenalah prepare. Bulan ketiga potong kaki. Okey, kita dah sampai soalan yang terakhir. Weh, alhamdulillah. Tak habis dah ni. Okey, aku tengok korang ni lagi ni. Amir, Cik Amir. Ya. Banyak lagi. Sikit ni. Betul. Nanti boleh tengok balik video. Lelaki lebih banyak jadi punca relationship gagal. Betul ke tidak? Betul. Lelaki punca Tadi relationship. kalau tak faham, aku dah cakap jelas tak? Betul. Tapi nak cakap tak betul. Ada betul juga. Okey, cuba. Sebab lelaki relationship orang lain pun gagal. Apa kau ni? Bukannya sebab asal soalan last ni kau menyokong perempuan? Tak. Macam mana jawapan Dia macam ni lah. Teruskan perjalanan. Lelaki yang kacau relationship orang. Bukan kacau relationship orang. Soalan Lelaki adalah punca apa sekarang? Relationship dalam gagal. punca gagal. Yes. Okey, yang ada relationship orang dua. Kita dua diam je. Patutnya yang gagal. Ni pada gagal. Gagal. Dia gagal lah bagi tahu. Yang latest. Kau yang latest kan? Okey, jom kita dengar. Laki ke perempuan yang Dengar salah? daripada Jom cakap. kita dengar. Mesti ada friendly dia sambil makan Maggi. Cepat. Tak apa. Yo. Ya, cakap. Cakap. Kita bagi ruang. Kita dengarkan. Cepat. Sabarlah. Kau tekan. Kau tekan. Janganlah malam ni jumpa lagi. Malam jumpa lagi. Tak apa. Tak, kerja. Dia DT juga ke? Dia takut aku. Takut keluar lah. Ya, takut. Memang kau keluar lah video kau bilang kau Ustaz X awang. Dia cerita pasal awak. Tajuk besar. Tajuk besar. Habis. Mampus kau. Gagal. Tahu mungkin Spark awang. mungkin dua-dua dah tak ada spark. Dah nak main spark pula. Mesti nak spark lah. Maknanya macam ni lah. Tak ada Tuhan. Kau pun sama. Kau standby. Dia kata salah ke tak? Tak ada Tuhan. Okey, cepat. Kau tak payah main tak ada Tuhan kalau kau Apa punya spark? I don't fucking care. Apa punya spark ni? Cepat lah. Kalau ada jodoh, Kau ada dapat lah. dia Okay, cepat. Kalau ada jodoh ada lah. Apa yang Tapi tak ada jodoh. Okay, apa yang kau Tak, cakap? soalan dia Dia lain. bukan tak jodoh. Soalan dia, Sekarang ni laki ke perempuan? Sekarang ni betul tak Betul kau yang ke? gagal dalam relationship? Ya. Nampak? India Benda tak betul. Tak betul. Perempuan yang Tak betul. Yeah. Sebab apa? Kalau tak dia akan defend diri dia. Perempuan menang. Guys, kalau korang nak lagi episod macam ni, jangan lupa untuk kalah. Encik Amir. Jangan lupa Untuk saksikan Jangan lupa saksikan di YouTube dan TikTok. Apa nama? Jangan